Orang duk kecam YB Fadlina ni konon tak buat apa untuk pendidikan. Tapi bila dengar dari cikgu sendiri, lain betul ceritanya. Seorang guru tulis, zaman Fadlina paling best. RPH siap awal sebab tak perlu tulis berjela. Tuntutan perjalanan dan kursus tak sampai 24 jam duit dah masuk bank. Fasiliti sekolah makin banyak. Meja, kerusi, laptop semua sampai. Rumah guru pun makin rancak dibaiki. Dia kata Fadlina bukan sempurna, tapi jauh lebih baik daripada sejak 2018. Dan yang menarik, isu Palestin dibawa ke sekolah. Pengajaran hadis pun diperluas. Lepas tu ada satu lagi pandangan. Kali ni daripada Profesor Rim Dambul. Rim Dambul ini orang Sabah. Dia bandingkan gaya Fadlina dengan Rafizi dan dia kata macam ni. Gaya kepimpinan Fadlina sangat membumi. Dia turun padang, cuba selesaikan isu praktikal warga pendidik. Dia tak sibuk nak canang dasar gah revolusioner. Sekarang pendekatan KPM terasa lebih stabil dan manusiawi. Dan satu lagi poin dia puji, Fadlina tak sesuka hati buang dasar lama semata-mata nak tunjuk kelainan. Kalau polisi dah jalan, dia teruskan. Sekurang-kurangnya pelajar tak rasa macam bahan eksperimen. Hari ni cuba A, esok tukar ke B. Nampak tak? Yang dalam sistem ni nampak perubahan. Yang di luar, kadang cuma nampak headline. Masalahnya, orang lebih suka menteri yang pandai buat show, bukan yang selesaikan masalah. Menteri Pendidikan ni memang senang jadi sasaran kecaman sebab pendidikan ni dekat dengan hati dan jiwa semua orang. Tapi cara mendidik ni luas. Ada yang percaya dengan rotan, ada yang benci rotan. By the way, rotan tak pernah dimansuhkan pun.